tema dia smart casual. So we being casual and also we being smart. Thank you so much about welcoming I datang ke your family. Yang paling saya kejut kali, saya ada suara rumah. Kau kenapa? 3, 2, 1. Cepat. Dah tengah merah. Welcome back to Love at TSC. Hai semua. So, kita dah habis bulan Ramadan dan Raya. Tiba masanya untuk kita meeting. Hari ni kita ada annual meeting bersama staff-staff HQ TSC lah. Annual meeting ni first time kita ada untuk TSC. Mesyuarat memang hari-hari ada. Tapi ni yang HQ yang betul-betul semua ada dan dekat luar dan ada makan sikit proper attire semua. Hari-hari pakai bodoh-bodoh je kan. Hari ni kita proper sikit lah. So, kita meeting kat mana ni Intan? Hotel Ibis-Star. Cik mana dekat kan sebelah. Kalau lama sikit boleh lah kita orang mandi swimming pool kan. Tambah baju. Saya dengan Intan datang awal sikit sebab kita organizer kan. Adalah corporate gift semua. Kita ada slides nak prepare, set up projector lah. Nak tengok ke kita orang prepare set lagi? Bagi kita tunjuk, okay? Budak ni macam nak pergi masuk hotel nak tidur. Tunggu maintenance sebab nak set upkan projector dengan PA system tu sebab kita tak ada experience. Gimbal. Kita dengan peguam syariah kita. Hey, tema dia smart casual. So, we being casual and also we being smart. Guys, kita orang dah sampai. Lawyer masih lagi dalam kita. Lawyer tengah semak file yang mana nak bawa untuk mahkamah nanti lah, insyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah kes ni doakan kita orang kes ni kita orang menang lah. Lawyer tengah siap-siapkan senapang tu. 100,000 dalam tangan, insyaAllah. Nak pergi mana ni? Saya tengah kes mahkamah. Oh, hari ni kita ada banyak kes kan bawah? Betul. Apa ni? Mana level 1? Alamak. Oh ni. Pening. Kita drive laju-laju. Pernah tak tengok orang sidai kain nangis? Tak pernah? Nanti tengok cikgu. Kau kenapa? Letih. Sebab kat otak fikir kerja, fikir bisnes, barang rumah lagi. Sebenarnya tak ada benda pun, tapi bila kita letih nak cakap, semua benda kita nampak besar. Itu je poin cikgu. Hari ni kita nak main dulu. Before kita main, cikgu nak adik ambil satu kertas. Kertas ni adik lipat 3 sebab cikgu nak tahu nama adik-adik. Macam ni. Lepas tu tulis nama nak cikgu panggil apa. Next aktiviti kita. Kita akan pecahkan kepada grup tau. Satu grup ada 4 orang. So apa kita akan buat, semua orang ambil kertas ni. Cikgu nak adik-adik buat dia punya dinding. Semua pandang sana. Sekejap Marina tak settle lagi. Jangan tengok ni ya. Janji. Okay, apa yang saya belajar? Saya dapat leader, saya dapat island, saya dapat dengan muang saya dapat. Paling banyak apa paling banyak? Leader. Cik ke adik? Apa yang saya belajar, office mate saya ni senang bekerja dengan saya. Jadi saya senang lah sebab orang Filipina kerja dengan saya, jadi saya semua keliling saya semua yang baik-baik.
rumah baru kawan kita. Dia baru pindah. Kita ni nak bagi hadiah kat rumah dia. Rumah ni dia tak susun lagi ruang tamu, dapur. Yang ni hantar ke belakang, kertas ni hantar ke sana. Sudah time, cikgu bunyikan, you kena stop. Beratur ambil aiskrim. Dia besar Buat tingkat tak buat langsir. Tambah langsir. Macam mana tanas dia berikut? Tak boleh jadi tanas lagi. Tanas dia besar sangat. Rumah dia tak ada pintu. Tak ada pintu. lagi minit. Bilik semua tak ada. Masa dah time. Okey dah. Kontraktor tak boleh sambung dah job Sudah stop. Hentikan semua ini. Hentikan. Sekarang apa you akan buat? You kena bangun jalan, you tengok mana you punya rumah. Pergi ambil. Jumpa dah rumah? Rumah Kila! Your house? It's so beautiful! Mana dia punya rumah? Rumah dia. Saya mana rumah saya? Suami mana-mana. Ada pintu. Saya bersyukur lah. Komplain. Tak okey komplain. Beritahu. Rumah saya ni tak ada pintu. Yang penting ada ekor. Saya bersyukur lah. Yang paling saya terkejut kali, saya ada suami upahan. Dalam toilet, astagfirullahaladzim. Dia letaknya keropok beras susu. Tengah berak. Ni siapa kerja Kementerian Kebajikan ni? Jatuh beras. Betul lah. Okey, sebab pasal kita ada 2 biji kereta. RCDC, haha. Dia pasal apa? Pasal anak